Hi guys, so today we are with Nadia Han, which is pengarah for the film Gantung. Okay Kak, so kita nak tanya sikit boleh? Boleh. So as we know, Gantung ada the series, which is I watch the series tu. Right. And Gantung ada buku juga. Betul. So kita ada KJ, kita ada Gibran, kita ada Troll and kita ada Raymond. Betul. So macam mana from the series tu Akak pilih diorang punya watak? Like daripada segi pelakon tu Kak. Kalau kita mulakan daripada siri TV, saya memang harus memuji Syamil Osman lah yang mengarah siri TV tu dulu. Sebab apa, waktu dia nak mengadaptasi ke siri TV, dia memang baca buku tu dengan sungguh-sungguh. Dia ada tanyakan pada saya juga, ada tak saya bayangan siapa-siapa yang saya nak untuk mainkan watak-watak ni. Saya kata, saya tak ada sebarang bayangan. Sebab apa, waktu saya tulis tu memang saya bayangkan watak tu. Memang saya tak bayangkan pelakon, saya bayangkan watak tu. Jadi susah untuk saya bagi cadangan, tapi saya kata dengan dia, I trust you completely untuk memilih pelakon. Jadi dia melalui proses casting apa semua, dan bila melalui proses casting, dia memilih, alhamdulillah memilih pelakon yang sangat-sangat tepat. Walaupun kita mengekalkan pelakon-pelakon yang sama, tetapi ada pelakon-pelakon yang ada kekangan dan ada komitmen sendiri, iaitu Randy Pangalila dan juga Mentari Marel. Jadi kita faham sebab dia sangat-sangat nak buat, tapi nak buat macam mana kan, komitmen kerja dia di sana. Jadi kita faham perkara tu. Kita tak ambil itu sebagai cabaran, kita ambil itu sebagai peluang. Sekarang ni kita ada peluang untuk kita mencari Gibbs dan Farah sedekat mungkin dengan buku. Dan bila kita nak cari Farah dan Gibbs yang sedekat mungkin dengan buku tu, maka muncullah nama Ben Amir dan juga Shazia Rozaini. So akak rasa dengan pemilihan casting ni akak sangat bersyukur lah. Alhamdulillah. Semuanya. Betul. Sangat-sangat bersyukur. Next question, ada tak bau-bau gantung dua? Ada tak bau-bau gantung dua tu? Kita kat bau, rasa, bunyi, semua dah macam ada dah. Semua dah macam ada dah, tapi semuanya bergantung kepada bagaimana filem gantung ni, bagaimana sambutan filem Gantung Mas Ketekut ni di Pawagam. Hai, saya Nadia Khan. Saya penulis novel, penulis skrip, pengarah dan juga penerbit untuk filem Gantung Mas Ketekut. Jangan lupa saksikan Gantung Mas Ketekut bermula di Pawagam seluruh Malaysia 5 Jun 2025. Kalau anda hendak mengimbau nostalgia zaman sekolah di mana kawan-kawan adalah keluarga, inilah masanya. I promise you, you will come out missing your school days.